Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan podcast Fokus Perak, medan diskusi rakyat Perak. Dan kepada anda yang sedang menonton pada ketika ini, jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak dan follow kami di channel Facebook dan juga TikTok Fokus Perak. Tuan-tuan, beberapa minggu yang lalu tular video beberapa ekor gajah di Tennoji Zoo di Jepun yang menggemparkan negara kita. Kerana apa? Kerana 3 ekor gajah di zoo tersebut adalah berasal daripada negara kita. Dan apa yang menggemparkan apabila penghantaran 3 ekor gajah ke zoo di Jepun tersebut mendapat bantahan daripada banyak pihak, termasuklah NGO, NGI, bahkan beberapa agensi juga menyatakan bantahan. Maka apa yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah, wajarkah gajah Malaysia dihantar sampai ke Jepun? Dan adakah perjanjian 25 tahun zoo kepada zoo ini boleh dibiarkan atas nama plan pembiakan? Dan yang paling penting, adakah pemilihan Tennoji Zoo adalah pemilihan yang baik sebagai rakan kerjasama? Dan itu semua fokus yang akan kita bincangkan dalam podcast Fokus Perak pada hari ini bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin, Ahli Dewan Negeri Kemunteng. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Dan alhamdulillah baru ni dalam satu himpunan lah di depan Zoo Taiping, Yang Berhormat juga turut terlibat dalam himpunan tersebut. Jadi kita nak terus pergi kepada panel kita pada hari ini, Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin, tentang perbincangan isu dara, amoy dan kelat ini, Ustaz. Apa isu sebenarnya, Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi isu yang gempar hampir seluruh Malaysia memperkatakan isu ini, iaitu isu penghantaran 3 ekor gajah Malaysia ini ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun. Jadi mendapat reaksi yang cukup menarik lah. Jadi ini satu perkembangan yang baiklah, di mana rakyat Malaysia begitu sedar akan perkara ini. Jadi dia yang melibatkan gajah. Jadi gajah di Malaysia ni sekitar dalam 2,500 ekor gajah saja daripada populasi keseluruhan gajah ni. Sebahagiannya berada di Semenanjung dan sebahagian lagi berada di Sabah dan Sarawak. Jadi maknanya setiap ekor gajah itu sangat berharga bagi rakyat Malaysia. Dan kita nak kena lihat bahawa kita kena jagalah khazanah yang pupus ini. Kalau kita pergi ke Kelantan, kita akan sering kali akan jumpalah kumpulan gajah. Kadang-kadang seekor, kadang-kadang ada anak dia, ada apa semua dan sebagainya. Dan kita kena akur dengan dia sebab dia laluan dia. Kita dah ganggu konflik di antara manusia dengan gajah ini berlaku. Sebab itu pilitan dia tak ganggu, tak tembak ke, tak apa ke, memang kita biarkanlah dia. Cuma kita kena betul ansur dengan dia untuk memberikan laluan dia. Itu maknanya menunjukkan bahawa kehidupan dia di sini pun telah terganggu. Betul. Okay, apa yang menariknya ialah 3 ekor gajah ni dibawa ke zoo di Osaka, di Tennoji, Osaka. Kalau kita lihat bahawa satu isunya ialah isu kebajikan gajah ni lah, kan? Sebab habitat dia di Asia ni, habitatnya di Malaysia ni, iklim dia kita panas dan lembap. Iklim kita ni hujan sepanjang tahun. Suhu lebih kurang dalam 25 hingga ke 32 darjah Celsius. Jadi kehidupan kita, hutan kita ini memang panas lembab dan gajah kita berada di situ. Dan menariknya ialah yang menjadi perhatiannya ialah gajah ini dihantar ke Jepun. Jepun kita tahu dia ada 4 musim. Musim bunga, dan sekitar suhu dia itu 15 darjah Celsius, 10 hingga 22 darjah Celsius. Suhu dia. Kemudian musim panas, dan suhu dia boleh menjangkau 33 darjah Celsius. Bulan Jun hujan lebat, kemudian pada Julai Ogos tu dia musim dia agak bahang sikit, dia kering. Kemudian dia ada musim luruh. Musim luruh ni agak menarik sikit lah, 10 ke 22 darjah. Musim luruh ni dia agak menarik sikit sebab dia banyak bunga-bunga keluar. Kalau kita lihat di Jepun tu daun jadi merah, jadi kuning, kan. Jadi 15 ke 25 darjah Celsius ni pelancong datang. Pelancong banyak datang ke musim bunga dan musim luruh. Kemudian ada musim sejuk, ni sampai tahap beku. Jadi keseluruhannya Jepun ni dia sejuk.
Dan Osaka tu walaupun dia tidaklah sampai salji tebal, tetapi dia punya keseluruhan suhunya tidak sama dengan Asia. Dan gajah kita akan berada di sana dalam habitat yang cukup berbeza. Inilah yang kita bimbang sebagai rakyat Malaysia. Kalau atas nama konservasi, mestilah disediakan tempat yang sesuai untuk dia, untuk proses pembiakan, penyelidikan dan sebagainya, supaya dia dapat hidup dalam keadaan normal sebagai hidupan asal dia. Jadi kalau kita lihat dengan keadaan suhu di Osaka ni, keadaan suhu di Jepun ni, dia ada musim panas yang kering. Jadi gajah ni dia sensitif kulit dia ni lembab, dan sebab tu dia kena berendam dan sebagainya. Kalau dalam keadaan kering itu membahaya untuk kulit dia, mungkin dia kulit tu merekah, dia akan boleh masuk bakteria dan sebagainya. Kalau kita pergi Mekah pun kita tengok kan, dia ada musim, kadang-kadang musim iklim tu walaupun kadang-kadang sejuk tapi dia kering. Kadang kulit orang tak tahan, dia gatal dan sebagainya kan. Binatang begitu juga kan. Jadi itulah yang menjadi kebimbangan kepada rakyat Malaysia, keadaan kebajikan gajah kita di sana. Walaupun 3 ekor, kita nampak 3 ekor, tapi populasi gajah kita ni hanya lebih 2,000 lebih. Seekor hilang pun sudah berharga, apatah lagi 3 ekor kan. Jadi kita bimbang bahawa dengan perjanjian 25 tahun ini cukup panjang, dan saya dipahamkan kelak tu berumur 20 tahun. Kalau kata 25 tahun, sebahagian umur dia itu berada di sana. Dan dia nak, dalam keadaan dia nak hidup dalam keadaan iklim bukan iklim asal dia. Cukup panjang. Kalau kita kata bagi pinjam sekejap, setahun 2 tahun tu mungkin kita rasa logik juga. Tapi ni sampai 25 tahun dia nak hidup di sana. Jadi ini yang menjadi kebimbangan rakyat Malaysia, bahawa binatang yang pupus ini sepatutnya dijaga di sini, diperbanyakkan lagi di sini, dibiarkan di sini, tetapi dihantar ke sana. Kalau kata Amoy itu lebih kurang umur dia 7 tahun tak silap saya. Jadi masih kecil kan. Mungkinlah Osaka ni, zoo ni dia boleh jaga. Dan dengan suhu yang agak ekstrim ni, yang berbeza ni, dia memang perlukan penjagaan rapi lah. Kan? Jadi kita tak tahu, mungkinlah diletakkan dalam ruang, ada pemanas dan sebagainya, dengan alas kaki yang sesuai dengan dia. Tetapi kita tak boleh nak jamin lah bahawa ianya akan dapat sesuai dengan macam dia berada di Malaysia. Dan mungkin dia akan stres, dia mungkin akan terganggu emosi dia, mungkin akan kemurungan dan sebagainya. Kita mungkin akan dapat berita yang tidak baik. Itu yang kita takut. Okey, dan tadi Yang Berhormat tekankan tentang kebajikan kepada dara Amoy dan juga Kelat bila dihantar ke sana, dan sudah pasti di antara perkara yang besar untuk kita perhatikan adalah perubahan iklim ataupun habitat asal 3 ekor gajah dari Malaysia ini dengan realiti yang berada di Jepun lah. Dan satu perkara yang saya rasa kita kena clear lah di sini, kita tidak menolak dari sudut perlunya ada program kerjasama di antara zoo dan zoo, ataupun melibatkan di antara dua negara dan sebagainya untuk program perlindungan ataupun pembiakan. Kita asasnya kita tidak menolak program-program yang baik seperti itu, tapi mungkin YB melihat dari sudut kesesuaian pemilihan zoo teknologi itu, sebagai satunya dari sudut lokasinya di negara Jepun yang mungkin berbeza dengan habitat. Mungkin kita kata boleh hantar ke Indonesia ke, kita hantar ke negara yang mempunyai iklim yang lebih kurang dengan negara kita. Dan yang kedua dari sudut pemilihan zoo teknologi di Osaka, Jepun ini, yang kalau kita lihat laporan-laporan yang dikeluarkan oleh banyak pihak termasuk NGO dan sebagainya, yang mana zoo ini ada rekod buruk, termasuklah dalam memelihara gajah daripada Asia yang sampai matilah, yang tadi YB sebut. Kita tak naklah sampai dak ini atau dara Amoy dan Kelat ni sampai berita tu berlaku pula, berita tu sampai kepada kita. Termasuk juga dari sudut infra dia, dari sudut zoo-nya yang konkret dan sebagainya. Jadi mungkin YB lihat macam mana dari sudut kesesuaian negara, dan sepatutnya negara yang bagaimana yang boleh dijadikan pilihan untuk program yang cuba dilakukan oleh pihak zoo ni. Okey, satu tadi saya dah terang bahawa suhu di Jepun ni berbeza, memang berbeza, dan dipilihnya zoo teknologi, dan tu kita bimbang kenapa pilih zoo teknologi Osaka. Kalau dengan tujuan konservasi
dengan tujuan untuk pembiakan, penyelidikan dan sebagainya. Bukan di situ tempat dia. Sepatutnya dia hantarlah di tempat-tempat seperti di mana, di India ke, di Bangladesh ke, di Indonesia ke, yang suhunya lebih kurang sama, dan dia akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Jadi ini bagaimana dia nak sesuaikan diri dengan cepat. Dia tak boleh bercakap. Cuma mungkin reaksi-reaksi kesihatan dia, kita dapat kesan bahawa dia mengalami tekanan, kan. Jadi suhu Osaka ni dia boleh sampai 0 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius. Dan dia ada udara yang kering, lembap. Yang saya bagi tahu tadi bahawa kulit gajah ni juga sensitif. Dia perlukan kepada kelembapan, kan. Kalau kata dia mari dengan kering tadi, maka dia akan boleh merosakkan kulit dia tadilah. Dan gajah juga binatang yang emosi juga, YB. Ya, emosi. Gajah ni dia bijak juga, dia bijak, dan sebab itu dia boleh dilatih. Kalau kita tengok dalam YouTube, kita tengok dalam rancangan dan sebagainya, bagaimana dia ajar gajah, sampai gajah boleh melukis, gajah boleh sepak bola, gajah boleh dibawa bermain bola, gajah sarkis macam mana. Maknanya dia adalah gajah yang bijak, kan. Saya pernah menerima taklimat daripada Perhilitan bagaimana cadangan-cadangan untuk supaya gajah ni jangan ganggu perkampungan orang asli dan sebagainya. Bila kita tanya dah buat digital, bagaimana pagar elektrik dibuat, ditunjukkan bagaimana filem gajah meranapkan kata pagar, dan mereka sebenarnya bijak. Dia sentuh elektrik, dia tarik, dia sentuh yang tak ada elektrik itu dia tolak. Memang dia bijak. Dan dia boleh pergi ke satu tempat yang memang ada makanan di situ, dia tahu. Jadi gajah ni sebenarnya bila ada akal, walaupun akal itu sekadar akal seekor binatang, tetapi dia mungkin ada perasaan, dia mungkin juga ada kata naluri dan sebagainya dengan kadar seekor binatang lah, kan. Jadi berbalik kepada Jepun ni tadi, kalau kata gajah tadi berada di sini dengan suhu yang berbeza, dia memang perlu kawalan yang rapi, perlu kepada doktor veterina yang sentiasa lihat, dan diet makanan yang sesuai. Kalau kita Jepun, makanan tropika yang kita ada di sini, adakah sana memang ada? Dia boleh menyediakan seumpama di sini. Mungkin dia memberikan makanan-makanan yang di sana yang mungkin tidak sesuai, kurang sesuai lah, kan. Jadi boleh ada, dan kalau tidak dijaga dengan rapi, hayat gajah ini mungkin tak lama. Tapi kalau dijaga dengan rapi dan sebagainya, mungkinlah boleh panjang. Tapi itu yang kita bimbang, keadaan dia di sana. Dan seperti mana yang moderator bagi tahu, kata ada rekod pula di gajah di sana yang mati. Saya tengok ada gambar kaki bengkak. Itu kesahihan saya tak tahu, tapi itu diperkatakan. Dan itulah kita bimbang kepada apa yang nak berlaku kepada dara, amoi dan kelat ini tadi. Dan bagaimana YB melihat dari sudut wajar ataupun tidak tempoh perjanjian tu sampai 25 tahun, dan dalam masa yang sama banyak pihak termasuk NGO dan ada juga daripada pihak Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, menterinya sendiri yang mendesak supaya pihak yang terlibat ini memulakan langkah-langkah perbincangan ataupun perundingan untuk bawa balik dara, amoi dan kelat ke Malaysia semula. Tetapi saya nak dapatkan juga respon daripada YB, di mana baru-baru ini pihak kerajaan negeri melalui ESCO-nya menyatakan bahawa tempoh perjanjian 25 tahun itu adalah munasabah. Jadi apa respon YB? Munasabah ataupun tidak? Wajar ataupun tidak? Jadi kita sedia maklum bahawa perjanjian ini menjangkau masa 25 tahun. Jadi kita tidak bimbang kalau kata 25 tahun tu berada di Indonesia, berada di India, berada di Thailand, dan memang tepat dia, tetapi dia berada di Jepun yang suhunya berbeza dan keadaan dia berbeza. Kalau tujuan konservasi dia bukan di Osaka ataupun di Jepun, tetapi adalah di tempat-tempat di Malaysia pun banyak, di Pahang yang di kata habitat gajah, di Kelantan, Terengganu, di Perak, dan negara-negara sekitar kita lah yang beriklim khatulistiwa ni. Tetapi yang kita petikaikan 25 tahun yang terlalu panjang itu adalah di negeri yang ataupun negara yang suhunya amat berbeza. Kalau tujuan konservasi bukan di situ, tapi kalau tujuan pameran, tujuan hanya untuk sekadar nak memberi orang Jepun tengok, mungkin di situlah, kan, dengan tidak mengira ataupun tidak melihat kebajikan gajah ni tadi. Sebab itu isu 25 tahun ini adalah satu perkara yang besar lah. Kalau tujuan untuk konservasi, letak sajalah di zoo.
kita. Zoo Taiping yang dikatakan mengikat perjanjian ini letak di situ, dan kita boleh kempen kepada orang Jepun datanglah ke Malaysia, tengok sendiri. Membantu dari sudut pelancongan, kita boleh bantu di ekor pelancongan kita. Orang Jepun datang, dia berbelanja di sini, ekonomi orang Taiping pun akan naik sebab nak tengok gajah ni tadi. Dan hasil-hasil penyelidikan, hasil semua ada di sini, boleh datang, penyidik pun boleh datang. Kenapa kita nak hantar ke sana? Jadi ini yang menyebabkan satu keraguan kita. Kalau sekadar untuk disaksikan oleh orang Jepun, maka janganlah, kita minta dibawa baliklah ke sini. Dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pun telah bersuara bahawa kalau wujudnya perkara yang isu kebajikan awam ni, kerajaan perlu untuk campur tangan dan bersedia untuk dibawa pulang. Diharapkan itulah. Dan ini telah pun disuarakan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ini. Maka saya ingat kita perlu buat satu tindakan lah untuk membawa pulang gajah kita ni. Jadi poinnya adalah 25 tahun, masa yang sangat panjang, dan sewajarnya pihak yang bertanggungjawab mengambil saranan dan juga gesaan daripada pihak kementerian lah untuk bawa balik, segera mulakan proses rundingan dengan pihak Zoo Teknologi di Osaka. Dan bukan sekadar pihak kementerian je, difahamkan agensi-agensi yang banyaklah yang terlibat dengan hidupan liar, termasuklah NGO juga membuat desakan. Dan kalau kita boleh tengok di media sosial, memang banyaklah netizen bercakap. Isunya bukan kita menolak dari sudut perlunya ada proses untuk kajian ataupun kerjasama di antara zoo tu itu perkara yang kedua. Isunya dari sudut yang ditekankan tadi oleh YB tadi, dari sudut kebajikan. Bahkan Malaysia, YB, pernah mengadakan juga perjanjian di antara negara Malaysia dan juga China bila mana kita terima panda tahun 2014 sampai 2025. Tempohnya hanya 11 tahun, tidak sampai 25 tahun. Jadi adalah banyak perkara-perkara yang kita kata dipersoalkan oleh rakyat dan juga netizen, khususnya termasuk persatuan-persatuan pecinta haiwan dan sebagainya, tentang beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. Cuma menariknya YB, mungkin YB boleh relatekan tentang bagaimana pandangan Islam dari sudut isu yang sedang kita bincangkan pada ketika ini, YB. Kalau kita lihat satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utuskan kamu, yakni Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi Islam tu datang, yang dibawa oleh Rasulullah ini, membawa rahmat kepada seluruh alam. Apa yang dikatakan seluruh alam ini ialah selain daripada Allah itu alam. Maknanya Islam lahir untuk jaga sekalian alam. Sama ada alam sekitar, sama ada pokok, kayu, sama ada bukit, bukau, sungai dan sebagainya, hatta binatang sendiri, Islam datang membawa rahmat kepada mereka. Kita juga mendengar dalil zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan, setelah zahir kerosakan di laut dan di darat kerana tangan-tangan manusia. Jadi maknanya menunjukkan bahawa Islam menitik beratkan soal penjagaan alam, soal penjagaan kelestarian alam, sama ada di air, di darat dan sebagainya. Sebab apa yang berlaku ini kerana kemusnahan dibuat oleh manusia. Okay, saya kembali kepada binatang ini tadi. Kalau kita lihat dalam riwayat Sahih Bukhari, saya baca mafhumnya saja. Mafhumnya ialah seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mengurung seekor kucing, tidak memberi makan dan tidak memberi minum, dan tidak membiarkan dia mencari makanan sendiri. Maka Allah azab seekor kucing. Itu maknanya Islam menjaga kebajikan ataupun orang kata keperluan seekor binatang. Kalau dalam hadis Nabi, Nabi sebut, kalau ini musim korban kan, iza qataltum fa ahsinu qitlah wa iza zabahtum fa ahsinu zibha. Maknanya kalau kamu nak bunuh binatang, perelokkan pembunuhan, cara pembunuhan. Kalau kamu nak sembelih binatang, perelokkan cara sembelihan. Sebab itu dalam Islam, kalau kita nak korbankan binatang, nak sembelih binatang, asah sunat dia asah pisau tajam-tajam. Mungkin di segi sains dia mengurangkan kesakitan dia. Dan janganlah binatang ini dilihat oleh, kata ketika dia sembelih, dilihat oleh sahabat binatang dia lain. Jadi ini ada putuskan urat marih dia supaya kata dia boleh mati dalam keadaan tidak menyakitkan. Ini Islam menjaga. Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan bagaimana dia berjalan bersama dengan Rasulullah SAW, terjumpa burung bersama dengan 2 ekor anak.
dua ekor anak burung. Jadi para sahabat ambil dua ekor anak burung ni, ibunya datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya, maknanya seolah dia cemas dengan keadaan itu, kan. Rasulullah bagi tahu siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya, pulangkan anaknya kepadanya. Ni maknanya seekor kita manusia kena ambil kira kebajikan seorang ibu, seorang anak. Walaupun saya kata tadi bahawa dia seekor binatang, dia juga ada kata perasaan sebagai ibu kepada anak. Dia mungkin akal yang Allah bagi untuk kehidupan dia tu ada. Ini Islam. Sebab itu dalam soal ini kita kena jaga kebajikan, walaupun dia binatang, tetapi kena lihatlah soal jangan sampai kita menzalimi dia. Dan kita dah tahu bahawa Jepun itu tempatnya tak sesuai dengan suhunya. Lebih baik kita fikirkan untuk bawa pulang dan balik, sebab kita pun keadaan binatang yang telah pupus dan perlukan kepada penjagaan yang rapi. Jadi bawalah pulang kembali gajah kita tu. Jadi menarik, kita tahu tentang pendirian yang telah pun dikeluarkan oleh PAS Perak di bawah statement yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Pesuruhjaya PAS Negeri Perak, Yang Berhormat Ustaz Idris Ahmad, yang jelas minta supaya dara Amoy dan Kelat ini dibawa pulang seperti yang disebut oleh YB tadi. Kita nak dak ni bawa balik ke Malaysia. Begitu juga pendirian daripada beberapa sayap dari Dewan Muslimat, PAS, kemudian ada adun juga yang bersuara termasuk YBST. Jadi mungkin YB boleh huraikan sikit dalam keadaan sekarang, sebab isu ni sebenarnya isu very straightforward, isu kebajikan, kemudian desakan untuk bawa balik, dan ada bidang kuasa kalau betul perjanjian itu sekadar zoo to zoo di antara teknologi zoo dengan pihak Zoo Taipei Night Safari tanpa ada implikasi kewangan, dan hak milik dak ini masih lagi hak milik kita, rakyat Malaysia, ataupun pihak zoo Taipei. Jadi bukanlah satu kesukaran untuk bawa balik dara Amoy dan Kelat ini. Jadi mungkin YB boleh akhir kita simpulkan sikit apa moving forward yang perlu dibuat khusus untuk isu dak. Kita tahu kena bawa balik, tapi mungkin gesaan lah daripada YB. Pertamanya kerajaan di peringkat persekutuan pun telah bersuara melalui Kementerian Sumber Asli, dan NGO pun telah bersuara, pencinta-pencinta alam, pencinta binatang pun telah bersuara. Dan kita dah lihat tadi ketidaksesuaiannya. Saya menyarankan supaya pihak Zoo Taipei dengan Zoo Teknologi ini buat rundingan semula. Buat rundingan semula, dan bukan semula maknanya rundingan segera. Rundingan segera, dan peranan aktif daripada kerajaan Perak perlu, sebab Zoo Taipei di bawah kerajaan negeri Perak, dan perlu ada kebersamaan ini untuk buat rundingan dan untuk membawa pulang, sebab ketidaksesuaian yang saya kata tadi memang perlu dibawa pulang, dan tempatkan di tempat konservasi yang sesuai. Maknanya di Kuala Gandah tadi adalah tempat dia sesuai, bawa ke situ, ataupun ada kepakaran di peringkat Zoo Taipei, bawa di situ. Orang nak datang tengok boleh di situ. Dan saya mengharapkan bahawa adanya satu SOP yang ketat lah selepas ini untuk membawa binatang-binatang yang sedang pupus ini ke luar negeri. Memang kerajaan kena sediakan satu SOP yang ketat, yang memang susah. Kalau ada keperluan saja baru boleh dibawa. Kalau setakat untuk diletak sana, dipamer dan sebagainya atas nama pameran, tak payahlah. Suruhlah mereka datang ke sini, sebab kita punya binatang pun sudah hampir pupus. Itu yang dijangka, kita tak tahu yang bilangan sebenarnya. Jadi itulah harapan saya, supaya benda ini dapat dibuat dengan segera, supaya jangan sampai kita kehilangan 3 ekor ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Fakhruddin, Ahli Dewan Negeri Kemunting, yang sudi untuk sama-sama kita membincangkan fokus berkaitan dengan dara Amoy dan Kelat. Dara Amoy dan Kelat ini adalah mewakili khazanah negara kita, negara Malaysia, dan sewajarnya dan sewajibnya kita melihat kepada isu-isu yang telah pun kita bincangkan sebentar tadi. Isunya bukan kita menolak apa juga bentuk usaha kerjasama untuk pembiakan dan juga pengkajian berkaitan dengan hidupan liar, termasuklah binatang gajah ini, tetapi kita melihat kepada perkara yang lebih besar, iaitu berkaitan dengan kebajikan dan keperluan dan kesesuaian projek-projek ataupun persefahaman sampai nak hantar gajah kita ke luar negara ini. Adakah ia satu keperluan ataupun
tidak. Jadi jelaslah di sini apapun perjuangan masih belum selesai Webi. Kita akan terus menuntut agar Dara, Amoy dan Kelat dibawa pulang ke Malaysia insya-Allah. Jadi kepada anda, ya terima kasih kerana terus menonton episod khas Dara, Amoy dan Kelat pada hari ini di podcast Fokus Perak, dan jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak dan follow kami di TikTok Fokus Perak dan Facebook Fokus Perak. Kita jumpa lagi dalam episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.